hendak minuman. Kemudian wal maqalatul hadiyata, adapun hadiyatu acarata, dan bermula perkataan yang ke-11 yan an ba'dil hukama, daripada sebagian hukama. Bagaimana hukama? Aulia, oleh Allah. Ya, la tahkaru dunuba sigara, ay la ta'uduha sigara, fa innaha tatasha'abu minha dunubul kubar. Ya, jadi jangan engkau hina dosa kecil. Mendecau bi tak buat laju berai berarti remeh kan. Mendecau kena ya di hari buat laju. Jangan baik lagi jangan baik tak anggap remeh. Jangan engkau anggap hina dosa kecil. Apa makna baik tak anggap hina? Jangan kamu hitung akannya kecil. Baik tapi Allah mata mendecau bi. Jangan baik tak hitung lagi jangan. Bahkan walaupun dicabut, maka bahwasanya dosa kecil itu bercabang-cabang dipadanya oleh dosa besar. Gara-gara terbut dicabut, terbut dicabut, tengah tim cabut-cabut roh terbut dicaraya. Dia cabut je roh terbut dicaraya. Ya, wa aidan rubama yakunu ghadabullah taala fi tilka sigar. Kadang-kadang dah pula sebab ni. Kadang-kadang adalah marah Allah itu pada demikian dosa kecil. Kadang yang bunga Tuhan gara-gara ada cawin. Bak dicari kadang-kadang nak boleh nak bunga Tuhan dia bak sabar roh digedi dah boleh dicari. Tapi dah boleh cawin. Kadang inan Allah bunga kita. Mau berdua ada ubit inan bunga Tuhan. Kan cukup bahaya. Taban kan abad lagi macam mendengar itu ada cok dan ni ada cok kira-kira bank juta dah bunga alah kat cok kat tu cok sekarang dah lu pen juta dah cok tu ada murah. Cak kerana mana nunggu, kerana makum, yang cukup bunga ke? Ini nak bunga, ini nak bunga ke? Kerana cik jadi lagi kan? Jadi menaga Allah Taala. Jadi oleh walaupun dosa ubid, baik tak agak remeh. Nanti apa yang bunga ruci tu kadang bak tahu biu, dah cak nak bunga yang raya kena bunga. Wal maqalatul saniyatu wa asyarata, dan bermula perkataan yang ke-12 yang hadis yang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, la taghirata ma'al israr, tiada dianggap kecil serta mengkal diri. Ubi tapi hana ada biu tu. Tapi dah buat dicawi. Nya ada. Kalau ubi hanya ubi dia keraya. Tapi bila cawi baru kira ubi baik dah bergaduh kat tiga kalau lupa kaki tai kufar. Ya, ada buat li tengah. Nya baru cawi ubi. Tapi menjadi ubi dah bergaduh hana kira ubi tu Nabi. Bahkan fa inna ha bil muwadabah alaiha ta'dim ta'dama pada tiru kabiratan, kerana bahwasanya dosa kecil dengan sebab membiasakan atasnya menjadi besar. Sebab terbiasa hana piu tabu tapi taruhinya nyan walaupun ubid dengan sebab muadzabah, hana muadzabah terbiasakan hana tahu-tahu kan nyan menjadi besar. Maka pada tiru kabiratan, maka jadi ia dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidan annaha ala adam ittidamatiha tatiru kabiratan, dan pula bahwasanya dosa kecil ada adam ngekalnya, jadi ia itu besar. Tidak ada boleh cawi, tapi latih tu hidup kuburan, tapi kubur dia caju. Ya walaupun ubit kan,
Igara-gara cita-cita tapi Kairo dia je kerja. Je kerja. Ya, jadi dicobi bina ni dia pubut long tak boleh 2 3. Ya baru win tetap win tapi dia cita-cita tapi Kairo tu dia kena cara. Ban ke? Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiat. Kerana niat manusia pada maksiat adalah niat itu maksiat. Niat katanya waktu maksiat, niatnya juga maksiat. Kata niat tahu maksiat. Niatnya ini dah cutapnya kuno kubur. Kata niat yang juga maksiat niatnya. Ya, benar. Kemudian sabda Nabi long tenambung hadinya. Wala kabirata mal istighfar, tidak menjadi besar serta istighfar. Ada buat dosa 3 tu pun istighfar dalika pun malah menyertai rata latih itu. Ada raya, anak kira raya, aja covid. Ya, hana raya menyertai istighfar. Artinya at-taubatu bi syurutiha. Bermakna istighfar? Tak taubat dengan cara taubat. Yang penting berdemada raya. Ada raya, kadang mampu oleh Allah. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah. Kerana bahasanya taubat itu, taubat yang dengan cukup haraji kan, itu menghapuskan bekas kesalahan. Hanali bekas-bekas salah bagi tanya. Wa in kana kabiratan, walaupun adalah salah itu salah besar. Walaupun dosa raya, bekas hi hanali kagli ni Allah bagi tanya tengok. Ya, tahu rakira naga kan pampun pun madari kata tu far Allah kan pampun. Wa rawah hadzal hadis Dailami an Ibni Abbas. Merawi akan ini hadis oleh sirah sahabat bernama Dailami diterima ba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak buah Nabi Abdullah namanya. Lakin bitakdim jumlah akhirah alal ula. Tetapi menyebab Ibnu Abbas kan gedahulu jumlah akhir di awal. Kena awal berah je kan. Kena berah la taghirata ma'al israr. Menyebab Ibnu Abbas kan awal la kabirata ma'al istighfar. Baru ludo la taghirata